Guys, so aku baru saja install SSD baru ni dekat PC aku and aku install sekali lagi Spider-Man. Aku nak try lah main game ni dekat SSD baru ni. And korang tengok guys, cepat gila loading lah. Aku tak sempat habis cerita lagi. Loading dia dah habis macam gitu je, memang padu gila lah kan. SSD apa yang aku pakai ni memperkenalkan, iaitu Max-B Max 7200 Ini adalah SSD model PCIe Gen 4. Dia tak silap aku ada juga untuk PCIe Gen 3, tapi yang aku dapatnya adalah PCIe Gen 4 dan dia adalah variant 1TB yang memang sangat nice lah. And kalau sekiranya kau nak murah sikit, dia juga variant 500GB. And yang menariknya, nampak tak, warranty 5 tahun which memang sangat bagus lah. Dia orang provide warranty 5 tahun, so korang jangan takut lah beli SSD daripada brand ni, memang takkan ada masalah punya lah. Also dia juga provide user manual. Aku recommend untuk korang baca, sebab ini dia ajar lah basic apa yang korang perlu tahu berkenaan dengan SSD dan cara nak install semua. And kalau korang tak faham bahasa English, dia provide juga bahasa kita tau, bahasa Melayu, which tu menarik lah kan. Dekat sini kan kita dapat skru kecil lah. Kalau sekiranya korang punya PC motherboard tak ada provide skru tu, korang boleh gunalah skru tu. And aku nak test SSD ni dekat PC macam aku beritahu tadi dekat intro. And nanti aku nak tengok juga performa dekat PS5 macam mana lah. Tapi kita test dulu PC macam mana lah. And first game aku try adalah Need for Speed Payback. And seperti kau tengok, nak buat main game tak ada masalah. Macam mana dari segi dia punya speed, ini adalah dia punya read speed dan juga dia punya write speed. Quite nice lah untuk model PCIe Gen 4. And aku buat test juga game Spider-Man macam aku tunjuk dekat intro tadi. Dia punya loading memang quite cepat. So maksudnya apa bang, adakah SSD ni legit? Legit lah guys. Sebab tu aku tunjuk semua gameplay test, dia punya read speed semua. Sebab kalau sekiranya ada benda fishy dia akan ada masalah lah dekat salah satu benda tu. Tapi semua tak ada masalah. Sampai membuktikan kalau aku nak tahu benda ni betul-betul legit ke tak, aku tu install kat PS5 Sebab kalau sekiranya ada masalah, PS5 confirm tendang punya SSD tak kasi detect Tapi kita nak try kejap lagi, nak tengok dapat tak detect. Cara nak install SSD dekat PS5 senang je. Bagi siapa yang tak pernah install, ni cara yang aku tunjuk dekat dalam video ni lah. Kau kena buka plate tu, and then kau kena ambil skru kat tepi tu, and then kau pasang lah macam kau pernah pasang SSD dekat PC sebelum ni. Kalau sekiranya kau tak pernah pasang SSD sebelum ni, macam ni lah cara dia. So kita pasang balik plate tu, and then voila, siap dah. Jom kita try on PS5 ni, tengok dia detect ke dia tendang. Seperti kau tengok, so far dia dapat detect. So jom kita format dulu. Selepas dia format, baru dia akan bagi tahu lah dia punya speed macam mana. Seperti kau tengok, nampak tak, dah keluar ada read speed tu, dapat 6478. Memang tak sebiji lah macam mana yang kita dapat dekat dalam kotak, which is benda tu memang standard. Kalau sekiranya kau beli brand SSD daripada brand lain pun memang tak akan dapat sebiji. Itu memang standard lah. Yang penting dia detect dekat PS5. Ini dah cukup 100% legit lah bagi aku. Aku nak try juga transfer file game yang agak berat, iaitu God of War tengok ni dekat dalam SSD ni. Kita tengok laju tak dia punya transfer. Aku boleh kata quite laju juga tau, 30 saat. Memang 30 saat average lah. Aku tunggu masa untuk masukkan game tu ke M.2 SSD tersebut. Minta maaf aku time skip part tu sebab panjang sangat, tidak tunggu 30 saat senyap je kan. So lepas dah transfer tu, aku try buka terus lah game God of War tu. Terus buka direct lepas dah transfer. Korang tengok sini lah, memang boleh main, tak ada masalah. So basically kalau kau tengah cari sebuah SSD saat harga SSD tengah mahal, yang ni harga agak murah, agak affordable, maka aku recommend untuk korang beli. Link di description, harga tengah promo, so cepat beli guys.